hari ni hari ke? 3. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi Fuji. Kita nak pergi naik apa? Bukit, orang kata bukit. Gunung dia. Gunung. Lain lah. Ciko, Mimin. Patutlah panggil Mimin tak keluar. Mana? Mana tak keluar? Ini baju ni. Banyak? Good morning. Dah ada cari Mimin dah balik tadi? Banyak 4. Sekali. Tadi dah ada ketuk-ketuk pintu. Mimin. Itulah je. Tak habis baterainya. Dan habis dah ya ni. Ni yang malam tadi punya. Kata mana ni? Kata-kata. Tak kata. Nah. We're at the R&R. Sekarang kita on the way naik ke Gunung Fuji. So hari ni hari ke-3 dekat Jepun. So sekarang kita daripada Tokyo nak ke Gunung Fuji. Ambil masa dalam 2 jam. Tapi sekarang kita dah halfway tadi dekat arena. Ada beli mainan apa semua. So inilah kawasan mana ada kita cantik. Tak dinafikan dia. Sampai dalam pukul 11 kita. So we wait and see lagi beberapa minit. Hello. Nak ikut video mana ni? Hello. Jatuh. Oh yang. Sekarang kita dah nampak gunung Mount Fuji. Hi, good morning. Good morning lagi. Kita baru sampai. Thank you. Kita baru sampai ke Mount Fuji. Mount Fuji with Mimin. Ini tengok. Okay, kamu Samira? Tak. Apa ada kena macam gitu. Assalamualaikum, welcome back to my channel. This is ada kan? Follower dia subscriber 3 orang je. Dia kena confident. Mana mau Fuji? Tak, okey, dengar tu. Nanti kita share link dalam group. Oh ya, awak. Ramai gambar. Ni kedai Melayu ke? Kedai nenek. Oh. Welcome to kedai nenek Famous lah ni. Kedai ni. So kat sini banyak benda. Aiskrim okey. Mana anak? Tak lah.
Tu. Okay lah tu. Kat situ. Sini. Paridai-dam pam 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 pam. So nice guys. So nice. Oh. Boleh nampak juga. Tu. Ambil gambar. Ambil gambar. Ais tu. Ais, sini. Ais dah. Ais ke Mami? Tong memang sangat cantik kat sini. Latar belakang kan Mount Fuji. Oi. Kita kat mana baby? Dekat Mount Fuji. Kena baca nak exam kan. Mana tahu nak ambil gambar tiket ni sambil Gunung Fuji punya background kan. Macam mana agak tahu lah? Ha? Come on. Kita ni Gen Z tu lah. Nah. Mek. Cakap thanks. Budak-budak lah tu. Anak tu celik tu. Wah. Dah. Dah. Baby kat mana? Ni apa 3 ni? 3? Oi. Lebih. Okey. Belum dapat. Oh, Yasmin. Budak kecil tak ya? Ada map dia, ada map. Ha. Dari tu dia tempat dia. Okey. Sekejap lagi nanti. Apa ni beli? Air. Masih tak? Kan dalam TV tu Abai tak nampak. Tak nampak? Hujan tu. Oh. Dia pergi masa hotel. Tanpa saya nak pakai suit. Suit dah. No foto lah. Halo, semua dah siap nampaknya ho. Saya Ma ambil video ke? Macam nak jalan-jalan lah. Macam Melayu je semula. Sana? Tu. Pi. Oh sana dah sikit Dah ya. Jalan. Jalan sendiri. Ayolah pakai lah. Bagi lagi sana ya. Tak nak seorang je. So ini kita orang dah berpakaian-pakaian ke tanah. So ada ni. So Nak maca. macam RM5. Tengok maps tu. Kat mana dah? Dalam ni. Datuk dah jalan dah. Di sana lah. Kenapa? Tu cantik ya. Beautiful. Ya. Okey, jap. Mana Datuk? Sana. Susah lah ni. Kena jalan lah budak ni. Oh, yang muka merah. Ya, pagi. Makin mana? Saya tak cakap dengan awak. Ya, boleh tak? Ambilkan. Boleh kakak tolong ambil. Jalan. Dia main je. Bro. Aish. Macam mana? Pinjam. Boleh je. Duduk. Tak nampak nanti belakang. Sakit? Okey. Okeylah tak apa. Tepi. Tepi. Datin tepi sikit. Okey. Wow. Keluar lah. Hulu balang nak keluar. Oh my god. Wow. 1, 2, 3. Tengok yang mana paling macho. 1, 2, 3. Aku seorang. Saya. Cucu aku seorang. Ni lelaki. Bak dia pun Dah tak boleh tahan dah. Baby satu. Ya Allah, kan hingus dia dengan aku. Dah. Kejap.
Alright. Masing-masing buat gaya lah. Bergaya sikit, bergaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dik, payung jangan di muka tak nampak. Okey. 1, 2, 3. Tapi dekat bawah bayang-bayang ni gambar nampak cantik lah. Pasal dia punya lighting tak telephone. Ni ada pedang ni. Oh, samurai semua ni. Aduh. Sini lah. Kenapa pakai jauh-jauh? Gelap tak muka? Gelap lah. Air sini. Kita penat. Duduk penat. Cantik. Mimin. Gambar Aisyah tak ada. Macam Melaka. MPO. Ni letak atas kan? Okey, clear. Okey. Wow. You can eat this. Wah. Wow. Tu Mia tak nak ya. Berani, okey. Nak dengan Pepin lah? Nak dengan Pepin? Okey. Tanya. Hello, welcome back to next episode, which is this time kita nak pergi shopping dekat apa nama dia, lupa dia. Gotemba Premium Outlet. Dia macam GPO lah. Nampak tak? Kalau kat Genting Premium Outlet, kat sini Gotemba Premium Outlet. Okey. Dia sama je macam kat Malaysia, tetapi harganya lagi jauh lebih murah. Okey. Bagi siapa-siapa yang nak tengok lagi, boleh jangan lupa like, subscribe dan share video ni supaya kita lebih sama-sama. Nanti mana tahu saya dengan Mas kaya jadi cuba berjaya. Boleh je lah belanja anda semua. Bye. Okey. Laju. Laju. Ini kan buffet. Yelah nak buat aluk. Sini nak di tengah-tengah. Sini buat apa? Babe. Tu. Ini su. Plastik je ya. Niat dia. Ini dia tak. YouTuber. Aish. Sini. Ni boleh lah kot kita nak tidur kat sofa ke apa ke. Ya Allah. Okey. So hari ni hari yang ke-3 malam. So kita nak berehat. Lepas kita berehat tu, kita nak tidur. Kita akan sambung jalan esok. Bye bye.